Assalamualaikum, kami kumpulan Scan. Saya Ajoy, Loko atau Hafiz, Azan dan juga featuring Nusatira. Kami sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1995. Tu saya daripada Heaven Studio berjumpa dengan cik producer kami lah, cik Nusatira. Yes. Bertanggungjawab mengambil kami kumpulan Scan. Yes. Dekat situ bermula saya kerja dengan Abang Musatira lah. Saya kerja dengan Musatira sebagai kru Heaven Studio. Kru Heaven Studio. Lepas tu Musa cakap yes. Musa cakap why not you tak buat satu band, kan? Satu band, because sekarang ni nak cari, datang dari kampung untuk menjadi artis lah kononnya, kan. Ya, mencuba nasib di Kuala Lumpur, menggembara. So Abang Mus bawa saya berjumpa dengan Cik Azan lah, pelaku penyanyi kumpulan Scan. Yes. Jumpa dengan Cik Azan lah. Yes. Masa tu Cik Azan banyak buat cover album. Maksudnya cover song untuk apa? Untuk apa, Zan? Cover version karaoke. So saya dengar, kami dengar dengan Abang Mus bagi dengar tape. Dan kami pun cakap, alamak, suara macam Skid Row lah. Macam Skaro. Okey, boleh jumpa lah. So setting time, kami kami jumpa dengan Azan dulu. So kami deal lah dengan Azan. Dekat Bunga Raya, Azan Ya, Bunga Raya. So Azan pun bersetuju. Lepas tu saya cakap, gitaris ada, bassist ada, okey, penyanyi ada, cari drama. So tengah fikir-fikir nak cek drama, ingat nak panggil drama Metallica, kan. Tapi lepas tu dapat Loko je. Loko. Tapi masa tu kita memang ada drama, right? Ada, kita ada drama. Kita banyak dulu sebelum Loko ni kami ada bermain dengan Lola Ekspedisi pun ada. Banyak drama yang ada Lola sebenarnya. 3-4 drama lah. Gitaris pun macam tu juga, kan? Gitaris pun antaranya kita ada Hafiz, saudara Hafiz, Acit, dulu gitaris saya Acit, Acong, adik Wan, Acong adik Wan, kami ada adik Wan. So saudara Azan cadangkan, okey tak apa, aku ada drama, dia cakap. Okey, siapa? Adik aku, Hafiz. Dia Hafiz. Masa tu. Lepas tu kami pun berjumpa dengan Hafiz, discuss dengan Abang Mus, datang Heaven Studio. Pun kita dekat situ lah kami jam. Mula-mula dia malu-malu je. Hafiz pemalu punya. Dahsyat punya malu. Rasa itu semua pemalu. Malu mak ai. Lama-lama okey, satu kepala. Yang penting sebenarnya satu kepala dalam band ni. So itulah, alhamdulillah sampai sekarang boleh stick. Together lah. Kan. Alhamdulillah. Itulah permulaan dia. Seperti biasa, dari dulu sampai sekarang gitaris silih berganti. Yes. Gitaris silih berganti, gitaris. Tapi Musatira pun ke orang lain lah dalam Scan ni. Memang dia pada awalan pun memang dia Perubahan pun terlibat. Memang terlibat. Rapat lah. Producer, yes. Tentulah Abang Musatira. Sebab tadi cakap Musatira ni bukan orang lain dengan Scan, kan. Dia lah orang yang bertanggungjawab membawa kami menjadikan Scan satu kumpulan rock. Tak rock lah, Scan bukan rock lah. Pop rock music kumpulan. Dia Scan rock, dia bukan rock lah. Cuma mungkin masa tu kita mencari satu genre yang masih mencari, kan. Kita tak boleh buat apa pun. That time memang apa-apa ikut production. So apa-apa kita kena follow production. So now kita orang akan buat satu benda yang ikut suka kita orang lah. Masa tu kita ikut market. Ikut market lah. Terpaksa. Masa tu zaman-zaman pun cakap pengubah apa, zaman-zaman lagu Cak Kuncak, kan. Tu ikut producer yang komposer yang hebat lah. Pasal nak cakap kita orang tak buat lagu, kita orang buat lagu juga, tapi
memang ditinggal ke belakang lah. Dua orang siapa kan. So masa tu zaman-zaman nak sebut ke? Nama apa? Kena sebut lah. Zaman-zaman M. Nasir, zaman-zaman Datuk M. Nasir kan. Memang tengah-tengah kilo lah. Kalau cakap M. Nasir je mungkin album tu boleh boom lah. Tapi tak apalah, kita orang cuba satu benda yang lain. Dan Brother Mus ni bawa jumpa dengan masa tu satu nama kuat juga, Syahri Amri. Mana so, kita orang pun macam, oi, Syahri Amri ke? Genre kita orang lain. Kita orang bukannya macam lagu yang pop Syahri bagus tapi tak apalah, kita cuba lah. Kemana tahu ada rezeki anak-anak kan. Cuba menapak. Cuba menapak lah awalan. Okay. Ken punya dahsyat nak cakap saya banyak sebenarnya. Sekian banyak. Sekarang ni pun dua album penuh di saya rasa 4 kompilasi ya. Tak apa nak ingat lah. Tak apa nak ingat 4. Kalau kompilasi ni terlalu banyak. Dua album full dua lagu kan. Album pertama Jelas Terlihat. Yang kedua Anganku Terbukti. Bila Anganku Terbukti ya. Terbukti Masuk ke? album yang ketiga tu. Itu album mati. Jadi kedua. Company tak mati. Kita yang mati. Song kan? Mus lah. Sebenarnya kita orang pun tak tahu yang lagu Kau Dipaksa Aku Terpaksa tu akan menjadi killer song. Pasal saya as a penyanyi, nyanyi macam biasa je. Bila kadang Mus Satira cakap, okay, this one daripada Syahri kita. Masa tu nama Syahri memang tengah naik. hot gila lah kan. So kita follow lah. Pasal producer sendiri mengatakan benda tu ini antara yang lagu terbaik insyaAllah. So kita pun buat je lah. So macam saya pun dalam studio macam biasa je. Tak rasa benda tu macam oh ni something dah akan terjadi kan. Tapi alhamdulillah lah lagu tu boleh menjadi orang cakap satu fenomena kat situ kan dia. Oh dahsyat lagu tu. Orang menangis dengar. Saya cakap betul. Tapi awak nyanyi tak nangis tau. Basis nangis kot masa basis nangis lah. Mungkin lah. Tapi itulah. Kenapa lagu tu kita tak tahu, itu antara lagu yang dibagi dulu oleh masa masa dulu orang cakap lagu ni berhantu. Kan? Lagu berhantu kan? Lagu berhantu. Tak tahu lah hantu. Paling ramai first show dekat mana? First show saya ingat promotion satu Malaysia lah jalan. Tak sempat pergi Sabah Sarawak, tak sempat pergi. Brunei tak sempat pergi. Dan kami start daripada Perlis, turun sampai ke Johor Bahru, lepas tu masuk Singapura, lepas tu patah balik ke Kuala Lumpur lah. Promotion itulah first kami promotion. Apa tadi apa last show kami dekat Pudulu 2 tahun lepas. Pudulu. Oh ya, ingat lagi. Ya ingat. Ya, tapi memang 2019 dekat Pudulu dah tua tak ingat lah. Itulah show kami setelah 19 tahun kami tak bersama masa tu. Buat hal masing-masing. 19 tahun praktis sekejap, masa yang singkat, nasib baik tak banyak lagu. Kalau banyak lagu masak. Show yang ramai kami yang saya ingat kat Kedah. Kedah dekat shopping kompleks tu memang ramai peminat, memang baik-baik peminat utara memang best. Abang memang bagus. Memang ramai, takkan lari sampai sekian habis. Utara. Johor pun okey Pak. Johor okey, satu tempat je lah kita dapat hari Sabtu tu. Yang paling Weekend. ramai sekali kat Kelantan lah. Yes, Kelantan. Kami pergi ke Kelantan untuk promotion. Tak ramai pun, tapi macam ni. Wah, ramai. Mula-mula masa mula-mula nak buat scan dulu, kita pun tak ada direction juga. Tapi sebab dia orang ni memang talented, duduk dekat studio saya tahulah. So, yalah, memang gitaris yang main dengan dia orang pun yang bagus-bagus. Maksud saya Cak yang dengan Flop Poppy, Hafiz, adik daripada Kudin, Headwind.
Lepas tu Wan Acong pun adik kepada Wan Bossa Nova pun seorang gitaris yang bagus. Dan last sekali yang melekat dengan dia Acik ni memang dari mula pun dengan saya juga di kalangan kru-kru yang pertama buka studio. So memang saya berhati dan okey lah dia orang ni sampai satu time, sebab daripada 91 dia orang dapat rekod 95, bukan masa yang singkat juga. Sebab saya pun tak boleh nak sergah-sergah terus, biarlah dia orang cari cara dia orang dulu. Tapi bila dah tengok okey peluang tu ada, bila saya mula buat cover version untuk Audio One, saya jumpa Azan, jadi kita tengok suara dia pun very versatile. Jadi boleh dikatakan Scan ni nak kata heavy sangat pun tak juga, tapi arrangement music heavy. So sound dia je tak heavy, tak macam metal punya band. Pada saya panggil dia macam progressive rock lah. Tapi rock and roll pun kuat dekat dalam Scan. Blues tu ada, cuma kita tak main slow punya lah, cuma yang laju-laju. Fast number. Fast number. Dan masa recording pun Scan bagi kerjasama yang sangat baik. Saya banyak habis masa dengan dia orang praktis. Nasib baik studio sendiri, kalau tidak tak ada untung benda. Tak ada untung lah. Dan of course dia orang banyak terlibat secara langsung dengan susunan muzik, which is saya memang band-band yang saya produce macam Scan, macam Sweet Child, Crayon, macam Ariel, saya memang bagi peluang. Kau boleh main ke kau tak boleh main ke, aku mesti tetap akan bagi kau peluang untuk kau rasa. Tapi kalau kau sendiri yang seram sejuk, okey, tak payahlah. Kalau tak seram, okey. So far sekarang ni saya pun tengok dah after berapa puluh tahun ni, kami pun plan nak rekod yang baru punya. InsyaAllah. So maybe 2 lagu 3 lagu bagi meriah suasana industri muzik yang semakin hurhar. Hurharun nama dia. Ya, so kami pun nak mencuba macam mana anak-anak muda sekarang buat YouTube. Dan kami pun mula-mula tak sedar yang kami dah ada YouTube channel. Tapi bila anak-anak kata cek Papa dah ada YouTube channel, okey. Jadi sekarang berlumba-lumba lah. Jadi mana yang tengok tu tolonglah subscribe. Saya beli YouTube dulu, Nusantara. Lepas tu baru mereka biar. Channel kau apa nama? Lupa. Ajar punya apa? Ajar Scan. Azan Scan ni apa, man? Azan Scan lah. Dia lupa nama dia, Azan Scan. Kenangan manis banyak, pergi show sama-sama. Manis. Yang manis bila dekat gula. kami bila kita orang dapat merakamkan album lah. Dan ada certain lagu yang kita main sendiri, record sendiri. Berpeluang main sendiri, lagu sendiri. Itu sangat-sangat manis lah. Sebab waktu tu memang susah untuk pemuzik macam baru-baru nak naik boleh record sendiri lah. Bukan sendiri lah, main sendiri lah. Itu manis lah. Yang pahit dia tu Ajoy lah tengah. Oh iya, dagang lah. Saya memang dagang. Pasal Ajoy yang banyak ingat. Kenangan yang pahit bila kami disingkirkan pada saya lah kan. Syarikat rakaman lah. Disingkirkan. Kenapa tu singkirkan? Pasal masa tu kalau nak cerita panjang lah, Syahri Amri kan dia anak tiri accident. Peristiwa ni berlaku setelah Syahri Amri accident. Kan, alhamdulillah dia panjang umur dia kat situ lah. Jadi saya rasa tak perlu lah. Betul yang manis. Okey. Dah ada yang pahit. Yang pahit tu macam orang cakap, yang pahit tu sebenarnya manis kat kita orang. Itu je. Sebab kita ni nampak manis.
Sekarang ni saya bekerja di sebuah hotel, boleh kata terkemuka lah dekat Kuala Lumpur, di daerah Bukit Bintang. Saya bekerja di sana. Saya dah bekerja dekat 20 tahun lah dekat industri hotel ni. Lepas tu Selepas pembubaran sekarang ni. Pembubaran. Bukan pembubaran. Bukan pembubaran. Selepas berehat. Lama sangat berehat. Panjang tu rehat dia. Banyak kerja sebenarnya. Kalau berpecah tu declare. Maksudnya kita tak ada berpecah lah. Okey. Salah lah. Ambil salah. Saya juga ada meniaga di pasar malam. Saya berniaga di pasar malam kan. Bandar Baru Ampang nak jumpa saya, nak sign, datang lah. Mama Lisa ayam kunyit berempah. Okey. Buat kicap. Kan stok kunyit. Bukan stok kunyit. Saya juga ada jual mangga jeruk mangga, jual scan shake selalu dekat yang viral dekat Facebook tu. Bukan mangga kunyit. Bukan mangga kunyit itu saya. Okey. Hafiz. Saya bekerja sebagai buruh kasar dan pemuzik. Buruh kasar. Dia pemain drum kumpulan Butterfinger. Ya. Dan pemuzik lah, saya pemuzik lah. Bermain dengan Butterfingers, Monolog, Scan, ada lagi beberapa kumpulannya. Belum ada nama lah saya main. Macam saya pula, saya memang tak ada banyak kerja pun. Dulu memang biasa dengan Brother Moon ni buat cover version, buat karaoke. Tapi bila dah ada something wrong kat situ, so kita terpaksa stop dan saya mau pada perniagaan lah. So sampai sekarang masih lagi berniaga. So kalau siapa nak dapatkan Dr. John Kecil Kazan, kita berada di Semenyih. Satu benda lagi sebelum niaga, saya banyak terlibat dengan dunia perfilman lah, as a prop master, director sekejap. Tapi itulah pandangan art, bukan tu art lain. Art director ni dia okey, memandangkan sebenarnya makin lama pengalaman kita kat situ makin kecil kita punya imbuhan. So jadi penat kita ni semakin berumur tu, lepas tu kita makin banyak pengalaman. So pengalaman tu dibayar dengan hasil yang macam kita ni budak-budak baru belajar. So benda tu yang jadi macam lama juga, belas tahun juga dalam production kan. Tapi bila macam nampak Ajo, Loko semua macam berminat nak form balik muzik, lepas tu Abu Satira pun panggil, tu kita dengar macam why not kan, kita try lah, mana tahu kalau rezeki ada lah kan. Kita bukan nak bersaing dengan muzik-musician sekarang ni. Diorang ni semua memang dah hebat. Kita orang ni pun bukannya hebat sangat. Kita orang cuma nak colorkan dia. So, kalau dapat yang terbaik. Kalau tak dapat yang terbaik pun itu terpulang pada pendengar-pendengar nanti lah. Itu je. Itu bagi side saya lah. Alright. So pada Musafira pula, kita silakan. Saya ialah dengan kumpulan Scan ni memang brother-brother. So saya sebelum ni pun saya buat juga events. Saya main gitar juga, saya producer, saya buat arrangement, saya session sikit-sikit, sana sikit, sini sikit. Dapatlah pengalaman sikit masa dulu-dulu. So sekarang ni saya buka satu kafe. Kita sekarang berada di kafe saya. Saya pun kafe ni lain sikit konsep dia studio kafe. Jadi Heaven Studio sekarang jadi Heaven Studio Cafe. Jadi maksudnya dalam studio, dalam kafe tu ada studio. Boleh berlatih menyanyi di sini. Kita sediakan barang set karaoke. Boleh buat recording di sini, which is Scan punya coming single yang kita akan buat mini album ni akan buat di sini. Dan saya juga ada project band nama School of Rock. Dan saya masih lagi bersama dengan kumpulan Satira. Kami masih lagi bermain sama. Dan insyaAllah lepas kumpulan Scan nanti
School of Rock, Satira pun akan perform juga di sini. Semua dia je main, tak ada orang lain dah. Sebab senang, tak kena bayar orang. Tak adalah, kita memang ramai juga kawan-kawan lain. Saya Dijemput lah memang menjemput. Sebenarnya menjemput semua brother-brother, semua siapa nak datang jam sini, test kat sini, dan siapa-siapa yang ada lagu nak cuba-cuba nak recording, boleh datang audition dengan saya. Jatuhlah aku ni. Scan bukan kembali, scan memang ada. Dia tak ke mana-mana, dia memang sentiasa ada je. Cuma sekarang dia lebih aktif. Okey, kenapa scan kembali? Dia kena kembali. Sebab benda ni sekarang pada saya sebagai producer, saya rasa Scan unik. Ada dia punya style muzik. Cuma pada masa tahun 90-an dulu, banyak lagu yang tak dapat exposure. Lagu-lagu yang bagus yang tidak mendapat perhatian. Jadi macam showcase yang akan datang ni, kami akan menonjolkan lagu-lagu yang tersimpan tapi sedap, dan begitu juga dengan album yang bakal kita produce nanti, which is kita tak adalah nak pergi muzik yang terlalu berat, tetapi kita nak buat muzik yang kita enjoy. Mana kita main pun kita seronok, kita rasa thrill untuk nak main lagu tu, dan kita harap crowd pun boleh enjoy muzik-muzik itu semua. Macam itulah lebih kurang. Lagi satu, kami kenapa soalan apa? Kembali. Kembali. Kenapa pasal kembali? apa sekarang ni? Pasal scan, semua orang kena scan. Wow. Sekarang ni pergi mana-mana pun anda kena scan. Wajib. Patuh SOP wajib. Masa tu terpanggil tu. Terpanggil Bagus. Orang cakap doa tu. Doa, yes. Itu sebenarnya satu doa juga lah. Scan. So itulah yang buat kami rasa terpanggil untuk buat lah. So kami pun discuss emang kami, so dapat satu conclusion, okey, kami akan buat, insyaAllah buat balik dengan bakat yang ada, anugerah daripada Allah Ta'ala ni. Kalau kita tak teruskan, rasa rugi. Macam Abang Mu cakap tadi lah, kami akan buat single, insyaAllah. Dan juga album. Mini album. Mini album. Betul, kalau single dia terlampau. Dan juga kami ada live streaming ya. Live streaming kita buat dekat di sini di Satira Cafe, Cuca Foodie, pada 20 hari bulan Mac ini 2021, insyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kami akan buat live Cuca Foodie pada pukul jam 10 malam start. Tiket ada. Tiket tak mahal, RM25 je. Halus. Siapa yang nak dengar lagu Kau Dipaksa Aku Terpaksa tu, nyanyian Azan, bukan orang lain, original singer yang karut di fikiran, hijrah mental semua jebak, sila datang. Ya, sila saya alu-alukan anda datang. Peminat-peminat kami peminat-peminat loko sendiri nak jumpa, masih Butterfinger tak boleh jumpa, nak ambil gambar sekarang boleh. Silakan datang, tapi ingat kena patuh SOP. Yes. Bagus. Untuk buka, scan. Kat luar kena scan, ya. Sebelum masuk scan. Kami akan buat satu akaun Facebook lah untuk scan. Nanti kami akan paparkan lah. Okey, kami mengharapkan sambutan daripada peminat-peminat kami lah, peminat scan, dan juga kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami kat luar tu, supaya datanglah ke sini dan kita enjoy bersama-sama. Dengan pada 20 hari bulan Mac 2021 di Cuca apa terbalik? Cuca Foodie. Aduh, panjang sangat, sorry ya. Cuca Foodie di Pandan Indah, berhampiran Menara MPJ MPJ pada pukul 10 malam kita akan start. Tapi kedai buka
awal kan? Boleh datang minum dulu, relax, boleh berbual, boleh ambil gambar ke apa ke. Kita sembang-sembang dulu. Yes, pasal tiket terhad. Tiket terhad please dapatkan. Macam mana nak dapatkan tiket? Tiket boleh untuk reservation boleh call saya direct atau WhatsApp saya. 019-3308-667. Nombor lama. 019-3308-667. Ini number daripada zaman 010 lagi. Zaman Jepun lah. Ya. Itulah kau boleh dapat buat reservation awal, sebab kalau kita tengok permintaan bagus, kita akan buka untuk second show pada next day. Hari Ahad petang. Jadi kalau bagus lagi, hari Jumaat kita dah start dah satu show. So tempat very limited di sini. Agak dapat buat booking cepat supaya kita boleh susun mungkin back to back punya show. InsyaAllah kita pun nak mencuba dengan harga tiket yang sangat berpatutan. Saya rasa mohon bagilah sambutan kepada kumpulan Scan untuk kami, memberi semangat kepada kami untuk terus berjuang, terus berkarya. Tak mau peduli orang kata apa, kami nak syok sendiri. Jumpa anda di Cuca Foodie. Jangan lupa Scan.